Assalamualaikum. Mak nak tunjuk cara mak buat kuih cakui ataupun kuih kocok lah. Ada main kuih kocok, ada main cakui. Ni mak nak kembangkan dia punya yeast dulu ya. Mak pakai 1 sudu ni ya, dia punya yeast ni. Ya, okey. Air ni air suam, bukan air panas. Panas sangat tak? Suam je. Okey. Nak kembangkan yeast ya. Mak bergula 2 sudu ya. Garam sikit lah. Tak ada banyak garam tu. Okey. Tapi mak bersusu. Cakui mak buat ni simple je. Tak ada banyak pakai barang sangat pun. Susu ni mak ber 2 sudu je lah. Ya. Nak kembangkan dia ni je. Tunggu sampai dia kembangkan baru bancuh ya. Mak nak start lah bancuh dia dah ya. Mak pakai tepung gandum yang ni 2 mak pakai. 2 cawan metrik ni lah mak pakai. Ni 1. Buat sikit je. Tak ada buat banyak dah. Okay. 2 cawan ni. Mak buat baking powder sikit lah. Nak lembutkan dia tu kan. 7 sudu je ya. Ni dah siap dah biak macam ni. Dah boleh lah bancuh ya. Tahu tu. Gaul sampai dia jadi duh ya. Dah jadi duh kan. Boleh dah rehatkan dia. Tapi mak buat ni tak adalah lembut sangat. Buat yang simple-simple je ni. Dah jadi duh macam ni. Mak rehatkan dia setengah jam ya. Ni dah. Ni yang duh yang kita simpan tadi kan. 45 minit. Tadi simpan tadi. Ni mak nak mencanai lah ni. Nak buat dia punya bentuk kuih. Apa nama? Cakui tu. Tebal macam ni boleh lah ya. Okey. Ni nak buat tarik yang berlebih-lebih ni kan. Pakai pedang samurai. Mak buat cara simple aja ya. Mak main lipat-lipat macam ni je lah. Ya, boleh? Dah sambil goreng kan, mak tarik lah. Ni mak nak start goreng ya, cakui. Ni dah start raya warna dah bertukar ni kan. Dah keperang-perangan tu. Boleh lah angkat. Ni dah siap dah. Cakui mak. Cara mak lah ya. Memang tak lawa lah. Mantap.